Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni kita sambung balik buat motor saya. Nampak saya dah pasang dah kepok, dah pasang bakul, dah pasang ni apa? Monorack punya bracket. Side mirror pun dah pasang. Kan? Dah senonoh dah rupa motor ni. Lepas tu nampak? Nampak ni, dia boleh menari-nari pula kat sini. Lepas tu motor ni dia gurau dengan saya. Dia rosak kat surau rumah saya. Saya tolak sampai sini berpeluh-peluh. Punca betul. Tapi setelah diamati betul-betul kat mana punca masalah dia, salah satu je ni. Itu yang mati tengah jalan tu. Menolak daripada surau tu. Ni punca dia. Ini saya dah cat kan, saya letak anti-rust kan. Saya letak anti-rust. So lubang dia dah tertutup. Jadi dia tak bernapas. Bila dia tak bernapas, dia tak turunkan minyak. So saya dah tahu dah. Ini punca dia. Saya pergi termenung lama-lama fikir. Baru dapat. Itu punca dia. Tapi kita dah beli barang-barang untuk buka balik. Belah clutch ni, apa yang untungnya saya, sebab saya ada donor bike. Ada penderma bagi motor elok-elok macam tu. So kita boleh ambil clutch dia, pasang kat sini, tengok macam mana boleh belah ke tak boleh belah. Sebab motor saya ni dia sejak jalan hari tu, dia punya clutch asyik lari je. Kita dah ejar sampai ada clutch apa semua, kan jalan masuk gear 2, gear 3 dia lari, clutch dia hilang. Dia jadi clutch kambing. Macam Yamaha 80 tu, ketak-ketak tak ada clutch. Apa pun tak boleh. Banyak kali dah saya adjust pun sama juga. Jadi saya ambil keputusan untuk ambil clutch belah sana pula, tengok macam mana. Kalau tak boleh tak, baru kita beli. Sebab apa saya duk tanya 2-3 orang sahabat-sahabat yang lebih sikit pengetahuan dia, lebih ilmu dia bab motor ni, bab enjin ni. Saya tanya dan cakap clutch yang jual sekarang ni, mangkuk clutch Honda Cup tu tak ada kualiti. Jadi pakai tak puas hati. So kita buka sana, harap-harap sana punya original juga. Kita try pasang sini. Tak apa mangkuk je kot. Saya rasa belah dekat skru ni yang bermasalah. Sebab kat sini aja clutch. Lepas tu jadi dia hilang lagi. Kurang ajak. Tak apa. Kita bagi dia muka dulu. Jadi saya buka. Baru kita tengok apa masalah dia. Kan? Apa masalah dia dengan kita sampai jadi macam tu. Jawabnya kena buka balik lah semua. Okey, jom tengok apa barang saya beli. Yang hitam satu. Dah lalang buka clutch. So saya tengok mangkuk clutch tu bawah itu macam ada abuk besi. So eloklah saya beli. So saya ikut cakap subscriber saya. Hos color merah ni tak senonoh rupa dia dengan motor yang orange macam ni. Jadi kita letak hijau. Baru lagi tak senonoh kan. Apalah, sebab saya nak ambil yang ni, yang merah ni. Yang ni the whole set ni saya nak ambil letak kat shiver. Shiver pun leaking Aduh, motor tak jaga. Dia sebenarnya leaking bukan sebab apa tu, breather pipe. Engine semua ada breather pipe. Breather pipe biasa sumbat dengan tanah, minyak dengan tanah apa semua. So angin tak boleh keluar kat mana-mana. So dia keluar kat celah enjin. Tu makan dia. Tapi tak apa, untuk selamatkan dia kita pakai dulu ni. Pakai dulu breather valve macam ni dekat tempat tuang minyak hitam tu. Mudah-mudahan kurang sikit dia punya pressure dalam enjin dia. So tak adalah leaking. Sebab lepas siap ni semua dah fully function, dah boleh daily, hari-hari boleh ambil anak saya pergi sekolah apa semua, baru saya nak usahakan shiver pula. Lama dah kita tak layan dia ni. Kita risau agak, takut dia merajuk. Kena layan. Sebab dia memang rekod bersih dengan saya. Belum ada lagi degur kasar tengah jalan ke apa, tak ada. So far kita bawa memang dia jinak je. Dia liar lah. Pick up dia memang liar lah. Tapi dia punya attitude memang jinak dengan kita. Jadi kita kena bela dia elok-elok lah. Okay. Okey, sambung balik cerita.
Ni itulah breeder valve untuk minyak hitam tu. Saya beli color silver lah, untuk dipadankan dengan hijau ni, pasang kat sini. Yang merah ni nanti saya ambil taruh kat silver. Okey, lepas tu kita beli apa lagi? Kita beli getah pemijak ni. Nampak ni? Getah pemijak ni memang dah hukum bunuh lah ni. So saya beli yang baru. Jadi pijak seronok sikit. Walaupun dia memang ni memang original C70 ni. Dia boleh compare. AX5 ni besar, C70 ni kecil je. Tak apa, nanti kita pasang. Okey, lepas tu kita beli T8 lagi satu. T8 hari tu rosak masa pukul bearing cone ni. Sadir semua habis rosak sepanah. Lepas tu saya beli ni apa hexagon ke apa bentuk dia tak pastilah, tapi yang pastinya ni bush untuk arm depan. Arm depan saya teruk. Itulah semuanya berlaku tu ada hikmah kan. Bila saya tolak motor daripada surau rumah saya sampai ke sini, jadi dalam keadaan senyap lah. Taman saya ni memang senyap sikit kan. Dalam keadaan senyap tu kita dengar bunyi ketak kat depan. Jadi bila kita angkat, oh rupanya dia punya suspension depan totally lost, dah hancus. So kita kena beli bush ni dengan repair kit. Ini kali kita buat depannya bush repair kit. Bushing lah, suspension bushing. Semua ada. Mak dengan ayah dia je tak ada, lain semua ada dalam tu. Jadi nanti saya buat video pasang benda ni macam mana. Video khusus lah. Dalam video yang ini video yang ini mesti laju punya. Kita memang suka laju punya orang. Cuma video penerangan tak boleh laju. Okey, lepas tu saya beli ni. Dia nama Shark. Ni absorber depan lah. Saya pun tak pastilah sebenarnya benda ni absorber ke tak. Dia tak macam absorber sangat sebenarnya. Spring tu kita confident dah lah, tapi dia punya dalam tu betul ke absorber ataupun tak, tapi tak apalah, still better dan yang lama lah. So kita tukar ni supaya suspension depan elok sikit lah. Sebab saya pun memang rasa depan memang buang gila-gila bila saya bawa laju hari tu. Bukanlah laju sangat pun, kita baru tarik pick up je pun. Lepas tu saya beli gasket belah clutch sebab nak buka. Kalau gasket dia tak rosak saya pakai balik, kalau rosak saya tukar. Lepas tu ni pilot jet dengan main jet, bukan min jet. Okey, pilot jet saya beli 27.5, min jet saya beli 90. Ini saya ikut resepi lama apa ni, komen saya sebelum ni lah, kusut tu. Ni nombor yang saya betul-betul ingat ni. Kau punya motor carburetor dia pilot 90, pilot 27.5, minjet 90. Tu kau ingat. Nanti lain kali senang nak tukar, dia cakap. Tu kita ingat sampai sekarang. Dah lebih 10 tahun pun. Lepas tu kita beli ni kabel meter. InsyaAllah kita cuba hidupkan balik meter. Sebab meter baru kan, sayang tak jalan. Lepas tu kita beli kabel brake depan. Ni brake depan tak ada kabel. Lepas tu lever ni dah longgar kau-kau ni. Jadi saya beli lever baru. Hebat bukan? Lever ni harga kat sini 9. Uncle tu bagi 5 ke 7 tadi. Sebab saya dah sudu usuk belah kiri dia masa baru-baru masuk kedai tu. Jadi harga semua memang harga adik-beradik ni. So lever, kabel dah ada. Lepas tu ni ni apa? Speedo gear untuk hub depan, untuk hidupkan balik meter dia. Mudah-mudahan lah kita boleh hidupkan. Boleh bagi meter jalan cantik sikit. Ni last. Dia pelik sikit. Tapi saya harap-harap muat lah. Saya nak masuk dekat mangkuk clutch. Ini untuk Chris punya racing clutch spring.
Tengoklah kalau kena potong satu gulung, dan kita potong satu gulung lah. Kan sebab ni macam panjang sikit. Tapi dia punya diameter macam okey. Tak tahulah boleh ngam tak boleh ngam dekat mangkuk Honda Cup, mangkuk clutch. Kalau boleh ngam, banyak syok lah. Sebab saya berani jamin lah, original dengan ni memang jauh gila beza lah. Jangan pecah mangkuk clutch tu, sudah lah. Okey, dah tak ada apa dah. So video hari ni berkisar pasal ni lah. Tapi main thing, clutch kita nak kasih settle dulu. Sebab clutch tak settle, motor tak boleh hidup. Apa pun tak boleh. Ni semua punca. Nanti kita settlekan. Jom kita close up. Kita full speed. Baru tak bosan. Okey, kita sambung balik. Okey, ni dia. Ni dia, ni yang elok punya. Ni yang tak goyang tu. So, kita pasang je kat sini. Saya pakai skru saya elok sikit. Lepas tu, kita takut lubang ni sumbat yang lama tu. So, kita pakai yang ni lah. So, ini dah settle.
Okey, inilah saya ada dekat tepi laut ni. So, inilah kawasan rumah saya. So, jalan nampak lurus, elok. Ngam sangat lah kalau kita nak try, nak test meter ke, nak test mesin ke apa ke, budak-budak pun tak ada. Jadi kawasan yang sesuai. So, motor dah siap dah. Clutch Alhamdulillah dah pulih seperti sedia kala. Lepas tu bunyi-bunyi kat enjin pun dah kurang. Carburetor kita dah tukar pilot jack, main jack. Tapi tuning tak cun lagi. Tapi dia punya tarik agak kejam. Tak apa. Mari saya bawa anda semua menaiki motor tua saya. Ya. Maaflah saya tak ada GoPro. Jadi kita pakai handphone je. Sebab tu lah kita beli agak pisang. Okey. Tengok timing tak cun, macam minyak lebih pula. Kita nak jalan dia tunggu-tunggu. Meter tak jalan lagi. Tapi anda semua boleh tengok tadi. Dia punya tarik memang boleh tahan lah. Dia punya tarik memang sedap. Tapi belum fine tune je. Nak jalan pun mati-mati je. Ikat gear 3 pun gila. Astaghfirullahalazim. Bunyi apa pula tu? Lain macam bunyi tu. Okey. Alhamdulillah kita dah selamat sampai rumah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Saya menyetelkan masalah motor tak boleh start. So bila tak boleh start, tak bolehlah saya buat video wiring. Alhamdulillah. Okay, maafkan saya sebab dah berapa hari, dah hampir seminggu lebih juga tak upload video. Sebab saya ada urusan sikit. Jadi alhamdulillah semua dah settle dah. So dah boleh lah kita sambung bervideo balik insya-Allah selepas ni. So, menyusul selepas ni video wiring, penjelasan wiring motor saya. Lepas tu akan adalah video kecil-kecil yang
video-video pendek penerangan, mana orang tanya apa semua tu, saya usahakan untuk jawab jugalah. Okey, so alhamdulillah macam ni lah rupa motor saya. Hari tu dah pasang dah cover putih dengan bakul. Tapi sebab kena buka, jadi kita buka balik lah. Tak ada masalah. So, terima kasih kerana menonton Penza Auto Garage. Terima kasih atas sokongan anda, like, komen, share dan sebagainya yang anda lakukan untuk saya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Okay, itu saja dari saya buat kali ini. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.